Kononnya nak beli untuk puasa tu dah habis sebalang. Restock lagi. Korang lepas ni dah tak perlu cari kurma ajwa yang ini grade AA dengan harga 80, 90, 120, tak perlu. Yang ini cantik beli 500 gram RM24 je. Korang dah dapat balang macam ni lah. Nampak tu? Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dalam dia bersih. Tak ada bintik-bintik kan. Selalunya kan dia macam bintik-bintik ke kulat ke, tak ada. Jadi yang ni boleh terus makan. Bismillah. Kenyal, manis, sangat sedap. Ada di beg kuning cantik. Lepas tu dia dah letak dah. Expirednya 2027. Beli daripada sekarang. Serius. Orang kata makan bagus ganjil kan. Macam tu memang tak boleh tahan dah. Makan terus 3. Memang dalam dia bersih. Ya, yang ini boleh dipercayai dan boleh untuk akak-akak semua beli. Di beg kuning cantik kak. Yang ini saiz 500 gram. Masya Allah. Johan nak tak? Nak. Kita buka 3 memang semua bersih kak. Boleh makan ke? Beli dekat luar, harga memang berpuluh-puluh, 80, 120. Di beg kuning cantik murah. Terbaik.